Ada 3 jenis pelaburan yang meningkat nilainya ketika inflasi juga turut meningkat. Bila kerajaan umumkan peningkatan gaji tahunan, ada setengah golongan yang berasa sangat-sangat happy. Tapi tahu tak tuan-puan, walaupun gaji kita meningkat, kuasa beli kita tak meningkat pun. Itulah sebenarnya kesan daripada peningkatan kadar inflasi. Apabila kadar inflasi naik, mata wang sesuatu negara itu akan jatuh. Bayangkan kalau inflasi naik lebih tinggi, lebih ketaralah kita nampak kejatuhan daripada mata wang sesuatu negara tersebut. Contoh yang paling ketara adalah negara Zimbabwe yang diserang hyperinflasi sekitar tahun 2000. Kadar inflasi di negara Zimbabwe melebihi jutaan peratus setahun. Ini menyebabkan mata wang negara Zimbabwe diberhentikan penggunaannya. Tapi ada 3 jenis pelaburan yang meningkat nilainya ketika kadar inflasi sedang menggila, iaitu emas fizikal, hartanah dan kripto terpilih. Jadi, pesan pakar kewangan kalau kita nak selamatkan diri dan keluarga kita daripada kejatuhan nilai mata wang, sangat-sangat digalakkan untuk kita melabur dalam 1, 2 ataupun ketiga-tiga pilihan pelaburan itu tadi. Di Public Go, tuan-puan boleh beli dan juga jual emas fizikal dengan cara yang sangat mudah dan juga patuh syariah. Jika tuan-puan berminat untuk alihkan sebahagian simpanan jangka masa panjang 2 tahun ke atas ke dalam bentuk emas, boleh rujuk pin video di profil ataupun klik link bio untuk saya guide sebaiknya.